Alright, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Selamat Hari Raya, geng. Selamat Hari Raya. Pagi ni aku kena kerja. Aku kerja pagi raya ni, hari pertama. Ya, selamat Hari Raya semua. Ya, geng. Sekarang pukul 7.50. So, pagi ni macam biasa lah, hari pertama kita akan solat sunat Hari Raya dulu. Lepas tu baru kita masuk dalam lah. Okay, stay tune guys. Okay. So, jom geng, kita pergi masjid dulu. Kita pergi masjid solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Let's go. So, saya akan buka 11. So, ada masa sikit, tapi kita kena masuk awal lah. Kita akan masuk awal. Kita pergi masjid tu. Right, masjid dekat kita pergi masjid sebab kita masuk solat. Okay, jumpa masjid. So, pergi ke sini. Okay, hari ini aku beraya dengan It's Wait, me. mana geng-geng bule pintar? Tengok ni. Oh, Sultan Sultan SI baru harga ibu-ibu. Sekejap lagi kita masuk. Sat. Minum dulu. Minum dulu. Okay, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. So, let's go geng. Kita masuk dalam. Kita prepare apa yang patut. So, sementara nak buka site kan. Jom, let's go. Kita masuk dalam. On the way, kita masuk dalam. Nanti aku akan Stay tune guys. Selamat Hari Raya geng. Hai geng, macam biasa kita masuk dalam. Okay, kita prepare apa yang patut dulu. Minum sikit. Alright, stay tune guys. Stay tune. Jangan lupa like, share and comment. Subscribe sekali geng. Subscribe. Selamat Hari Raya semua. So, pagi ni macam biasalah, jalan masuk kita orang ni side. Tahan tak. Tu dah pun dah nampak dah ada lori pun dah start masuk. So, kita orang kena prepare dulu. Baru boleh kita buka untuk lori-lori masuk untuk buang sampah. Right. Oh, kat sini okey lagi jalan. Sebab ni jalan kita orang. Tu pun dah nampak dah start beratur lah tu. Abang Zaki laju juga. Oh, okay, stay tune. Okay, nampak lori pun dah start beratur. Tunggu masa kita orang nak buka pagar.
menunjukkan pukul 9.55. 9.55 kat 10 lah kan. That's why lah kita orang kena standby a while tengok. Lori pun dah start gantung panjang. Tak ada raya pun kita balon stay buka lagi walaupun cuti umum. Sebab sampah ni kan tak dijangka tu tak. Macam ni lah. Ni nanti akan ada lagi satu tempat projek untuk pembuangan sampah agak, tapi yang ni untuk bakar je. Okay, alright. Oh, ni orang cakap WTE punya projek. Alright. Shit. So kita masuk dulu. Apa nanti aku akan update lagi. Alright. Stay tune gang. Stay tune. Oh, laju Abang Zaki, laju. Kalut. Laju lagi tu. Selamat Hari Raya. Standby. So nanti kita akan, so mungkin lori akan masuk buat tu dalam laju ni. Okay, masuk dalam tu. Okay, kita taruh barang sikit. Aku ada bawa makanan sikit untuk kita jamah pagi. Alright. Tengok lah tu, ratus ni dalam pun belum pergi. Tak dalam. Tapi kita standby dulu lah. Satu dulu lah bang. Ya. Satu tu. Raya. Pagi ni Dia tengok dia main jauh je. masing-masing macam takut. Salam cium tangan lah. Mak Raya. Imran. Selamat Raya Mak Raya. Kau cium dengan aku. Nak kerja makan. Okay. Okay. Alright. Aku selalu makan. Assalamualaikum. Macam. Kita makan dulu. Sarapan dulu, baru kita boleh buat kerja. Ni gendang daripada ni apa ni? Bangladesh punya. Kita habiskan jam je tu. No, dah lebih daripada jalan Phase 7 lah. Kalau korang nampak kat sana tu, huyuh, panjang kat lori. Jalan luar. Okay. Nampak kan? Alright. Macam ni lah keadaan kalau raya. So, raya. Selamat Hari Raya semua. Okay. Apa-apa nanti aku akan update balik. Jumpa kita dekat next video. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Right. So jangan lupa like, komen, subscribe, share video. Dan jumpa lagi. Akan update lagi next video. Komen. Alright, bye. Satu. Woi. Ni. Syuk, sampai raya. Mazal batin. Selamat Hari Raya. Mazal batin. Oh, mari timbang.